Sembang Arena, Fast Talk bersama Coach. Nama saya Coach Aini Syarudin atau nama panggilan dalam kelab Coach Aidin. Saya dari kelab Gators FC berpusat di Bandar Siputra, Bangi. Okey Coach, macam mana boleh mula jadi coach ni? Okay, penglibatan saya sebagai coach bermula pada tahun 2020. Saya pun main bola. Tapi minat saya dalam coaching ni bermula apabila anak kembar saya terlibat dengan bola sepak. Dan secara tak langsung saya menyertai kursus-kursus kejurulatihan. Okey Coach, saya nak tanya style latihan macam mana Coach ni? Jenis yang garang ke jenis yang santai ketika latihan ni? Soalan ni agak menarik. Saya dalam kelab Gators ni dikenali sebagai coach yang garang, tegas. Tactical training, cara latihan agak keras dan agak kalau mana yang datang lambat tu memang saya suruh keluar padang lah. Apa nasihat Coach untuk budak-budak muda yang minat main bola ni? Dan apa cabaran yang Coach hadapi pada masa sekarang ni? Untuk peringkat grassroots ni, akar umbi ni, minat adalah memainkan peranan yang sangat penting lah. Sebab tanpa minat, dipaksa oleh ibu bapa untuk datang ke padang, dia orang tak boleh buat. Kalau cabaran terbesar dalam peringkat grassroots ni ataupun akar umbi ni adalah masa. Sebabkan dia orang sekolah pada waktu pagi, petang sekolah agama. Jadi waktu untuk latihan akar umbi ni agak terhad. Okey, sekarang anda tengah tengok Sembang Arena, suara bola, Suara bola, jiwa harimau. harimau. Jangan lupa follow kami One Tiger Arena TV.